Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Melangkah tenang di awal pagi, menyusun kata penuh makna. Izinkan saya berdiri di sini memperkenalkan diri dengan sederhana. Nama yang diberi ialah Nur Iman Zara binti Jalzaki. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 2 dari SMK Seri Hartamas dengan kod sekolah WEA 0220. Pada waktu lapang, saya gemar membaca buku sebagai salah satu hobi saya. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengisi masa dengan perkara yang berfaedah, malah membantu saya menenangkan fikiran serta menambah ilmu pengetahuan. Antara salah satu novel yang pernah saya baca ialah novel Pada Subuh Yang Membawaku Pergi, karya Leah Samad. Novel ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Mangosteen Publication dan mempunyai sebanyak 391 halaman. Daripada pembacaan ini, timbul satu persoalan dalam fikiran saya. Adakah kebahagiaan itu sama seperti di dalam kisah dongeng? Hal inilah yang diketengahkan dalam naskah tersebut, sebuah karya fiksyen yang syarat dengan emosi serta pengajaran yang amat mendalam. Novel Pada Subuh Yang Membawaku Pergi ini mengisahkan tentang penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh seorang anak muda bernama Iskandar Zulkarnain. Sejak kecil, Iskandar menjadi mangsa keganasan seksual oleh bapa kandungnya sendiri. Meskipun ibunya menyedari perbuatan terkutuk tersebut, si ibu masih memilih untuk mendiamkan diri kerana enggan menerima hakikat pahit bahawa suaminya itu adalah seorang pedofilia. Bagai jatuh ditimpa tangga, Iskandar juga merupakan seorang pesakit thalassemia. Tekad untuk membebaskan diri daripada kejahatan bapanya, dia memohon untuk tinggal di asrama sebaik sahaja menerima keputusan UPSR. Walau bagaimanapun, sangkaannya bahawa asrama akan menjadi pelindung meleset sama sekali. Di sana, dia sering dihina kerana keadaan fizikalnya yang lemah serta ketidakmampuannya untuk bersukan. Akibat terkesan dengan segala cacian tersebut, Iskandar mencabar diri dan menyertai acara larian. Namun, pada hari kejadian, dia rebah dan tidak sedarkan diri sebelum dikejarkan ke hospital. Di sekolah, Iskandar bertuah kerana mempunyai seorang sahabat baik bernama Fahim. Fahimlah individu yang sentiasa meminjamkan bahu dan setia di sisi Iskandar dalam suka dan duka. Detik hiba memuncak pada suatu waktu subuh yang hening. Seperti hari yang lain, mereka turun ke surau untuk menunaikan salat jemaah dan membaca surah Yasin. Namun, suasana pada pagi itu terasa berbeza sekali. Iskandar meminta Fahim membacakan surah Yasin sambil dia berehat di pangkuan sahabatnya itu. Seusai bacaan, Fahim cuba mengejutkan Iskandar yang sedang tidur, tetapi dia menyedari bahawa tubuh rakannya itu dingin dan hela nafasnya sudah terhenti. Iskandar pergi buat selama-lamanya, meninggalkan Fahim dalam kekalutan duka. Dari segi gaya penulisan, penulis tengah mengarang cerita ini dengan penuh emosi. Setiap peristiwa yang dipaparkan mampu menyentuh perasaan pembaca sehingga kita seolah-olah turut merasai penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh watak utama. Pada pandangan saya, novel ini sangat menarik dan sesuai dibaca oleh golongan remaja dan dewasa. Hal ini demikian kerana jalan ceritanya yang dekat dengan realiti kehidupan mampu memberi kesedaran kepada kita tentang pentingnya menghargai insan yang kita sayangi. Di samping itu, novel ini juga mempunyai beberapa nilai murni dan pengajaran. Antaranya ialah kasih sayang dalam keluarga, ketabahan dalam menghadapi cabaran serta keikhlasan dalam menerima takdir hidup kerana setiap ujian pasti mempunyai hikmah. Akhir kata, melalui hasil penulisan ini, kita dapat mempelajari bahawa setiap kehilangan bukanlah penamat, sebaliknya merupakan satu permulaan kepada kekuatan
yang baharu dalam kehidupannya. Sekian, terima kasih.